Pertamina ialah sebuah syarikat minyak dan gas milik negara Indonesia yang ditubuhkan pada 10 Disember 1957 dengan nama PT Permina. Selepas itu pada tahun 1961, syarikat ini menukar namanya kepada PN Permina. Pada tahun 1968, Permina bergabung dengan syarikat lain iaitu Pertamin, seterusnya membentuk sebuah entiti baru yang dikenali sebagai Pertamina. Gabungan ini menjadikan Pertamina sebagai syarikat minyak negara yang bertanggungjawab sepenuhnya ke atas eksplorasi, pengeluaran dan pemasaran minyak dan gas di Indonesia. Pada era 1970-an, Pertamina berkembang pesat dan menjadi antara syarikat minyak nasional paling berpengaruh di dunia. Keuntungan besar yang diperoleh hasil daripada krisis minyak 1973 membolehkan syarikat ini melabur dalam pelbagai projek mega termasuk pembinaan kilang penemisan minyak dan infrastruktur tenaga. Namun kejayaan ini tidak bertahan lama. Pada tahun 1976, Pertamina menghadapi krisis kewangan yang teruk akibat dari hutang yang melambung tinggi. Skandal rasuah serta pengurusan yang lemah menyebabkan syarikat ini mengalami kemerosotan yang drastik. Campur tangan kerajaan Indonesia diperlukan pada masa ini untuk menyelamatkan Pertamina daripada muflis. Selepas era Soeharto berakhir pada 1998, Pertamina melakukan pelbagai reformasi bagi memastikan keberkesanan operasinya. Pada 2003, Pertamina secara rasmi menjadi syarikat perseorangan terbatas PT yang bermaksud ia beroperasi dengan prinsip korporat yang lebih moden dan profesional. Indonesia pernah menjadi anggota Organisasi Negara-Negara Pengeksport Petroleum OPEC pada tahun 2008, tetapi negara ini menarik diri kerana pengeluaran minyak tidak lagi mencukupi untuk memenuhi keperluan domestik. Peranan Pertamina menjadi semakin kritikal dalam mengurangkan kebergantungan Indonesia terhadap import bahan bakar. Bagi mencapai matlamat ini, Pertamina berusaha meningkatkan kapasiti penapisan minyak domestik dan melabur dalam tenaga alternatif seperti biodiesel dan gas asli cecair LNG. Sebagai syarikat minyak nasional, Pertamina bukan sekadar memainkan peranan ekonomi tetapi juga mempengaruhi dasar tenaga dan politik Indonesia. Skandal rasuah Pertamina. Skandal rasuah yang melibatkan syarikat minyak milik negara Indonesia, Pertamina, melibatkan penyelewengan yang menyebabkan kerugian besar iaitu dianggarkan sebanyak RM193.7 trilion atau sekitar RM53 bilion. Skandal ini melibatkan manipulasi terhadap bahan api bersubsidi dan penyalahgunaan kuasa. Siasatan mendedahkan bahawa eksekutif Pertamina bersama pihak swasta mengutamakan import minyak dari luar negara dengan harga yang lebih tinggi berbanding membeli daripada pengeluar tempatan. Ia bukan sahaja melanggar peraturan perolehan tetapi turut menyebabkan pembaziran besar terhadap wang negara. Akibat manipulasi ini, wang yang sepatutnya dimanfaatkan untuk pembangunan negara telah disalurkan kepada pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan haram. Kes ini bukan sahaja mencerminkan kelemahan dalam sistem kawalan dalaman syarikat tetapi juga menimbulkan kebimbangan mengenai keterusan dalam sektor tenaga di Indonesia. Sebagai syarikat tenaga negara, Pertamina memainkan peranan penting dalam membekalkan bahan bakar pada harga yang mampu milik kepada rakyat. Namun apabila dana syarikat ini diseleweng, beban kewangan akhirnya ditanggung oleh rakyat melalui kenaikan harga bahan bakar atau kelemahan perkhidmatan. Salah satu elemen utama dalam kes ini ialah dari segi tata kelola syarikat. Pihak eksekutif di Pertamina Patraniaga iaitu anak syarikat Pertamina telah mencampurkan bahan api RON 90 Pertalite dengan RON 92 Pertamax dan menjualnya pada harga yang lebih tinggi. Penganalisis ekonomi energi dari Universiti Gajah Mada, Dr. Fahmi Radi menyatakan ia adalah satu korupsi mega yang merugikan negara di mana dilakukan selama 5 tahun dan melibatkan jaringan mafia migas iaitu aktor-aktor penting seperti birokrasi, politikus dan ahli perniagaan yang perlu dibersihkan secara besar-besaran. Menurut beliau lagi, secara praktikalnya, subholding Pertamina dengan sengaja menolak produk minyak dalam negeri untuk diproses di kilang Pertamina dengan alasan ia tidak memenuhi spesifikasi. Akibatnya, minyak mentah perlu diimport dengan lebih banyak bagi membolehkan ia diproses di kilang dalam negara. Harga minyak mentah yang diimport tersebut juga telah dinaikkan ataupun markup menyebabkan kerugian kepada kewangan negara yang mana terpaksa membayar kos import yang lebih tinggi. Dalam pada masa yang sama, markup harga juga dilakukan dalam kontrak penghantaran dengan kos tambahan sebanyak 13 hingga 15%. Selain itu, terdapat bukti bahawa bahan api RON 88 premium telah dicampurkan dengan Pertamax sebelum dipasarkan sebagai bahan api berkualiti tinggi. Tindakan ini bukan sahaja menipu pengguna tetapi juga membebankan negara
dengan subsidi bahan api yang sepatutnya digunakan untuk kegunaan domestik. Situasi ini telah menimbulkan kemarahan rakyat Indonesia yang berasa tertipu sekaligus mendorong mereka untuk memilih syarikat alternatif lain dari luar seperti Shell, BP, Vivo dan sebagainya. Laman berita Indonesia iaitu Tempo mendapati harga bahan api di Malaysia jauh lebih rendah berbanding di Indonesia. Sementara itu, siasatan yang dibuat mendapati bahawa anak syarikat Pertamina mengimport minyak mentah dan produk petroleum melalui perantara atau broker. Proses ini secara jelas tidak mengikut undang-undang kerana Pertamina wajib mendapatkan bekalan dari kontraktor domestik terlebih dahulu sebelum mengimport dari luar negara. Langkah ini menyebabkan minyak terpaksa diimport dengan lebih banyak dari yang sepatutnya, mengakibatkan pembaziran dana awam yang besar. Selain itu, minyak mentah domestik yang sepatutnya diproses untuk kegunaan dalam negara didakwa diekspor ke luar negara dengan harga yang jauh lebih rendah berbanding harga pasaran. Sekali lagi, ia menyebabkan kerugian besar kepada ekonomi Indonesia. Aktiviti-aktiviti haram seperti ini memberi peluang kepada pihak-pihak tertentu untuk mengaut keuntungan melalui transaksi yang tidak telus. Bagaimana ia bermula? Penyiasatan awal bermula selepas rakyat tempatan membuat aduan dan mendakwa kualiti bahan bakar adalah rendah iaitu tidak setanding dengan minyak RON 92 yang sepatutnya dijual. Pertamina Patraniaga menafikan sekeras-kerasnya bahawa petrol bersubsidi Pertalite RON 90 telah dicampurkan dengan Pertamax RON 92. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Pertamina Patraniaga, Mas Ega Legowo, menjelaskan bahawa syarikat itu hanya menambah bahan tambahan untuk meningkatkan nombor oktana dalam petrol di mana merupakan satu amalan yang menurutnya biasa dalam industri bahan api. Kejaksaan Agung Indonesia kemudian memulakan penyelidikan yang lebih mendalam untuk mengesahkan dakwaan dan 9 orang saksi telah ditahan untuk siasatan oleh pejabat peguam negara. 2 di antaranya dari pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, manakala 7 yang lain adalah termasuk 2 ketua pegawai eksekutif dari Pertamina Patraniaga dan Pertamina International Shipping serta 2 eksekutif dari kilang Pertamina International. Beberapa orang pengarah syarikat swasta yang diberikan kontrak untuk mengimport dan mengangkut bahan mentah dari pihak Pertamina juga ditahan. Siasatan mendedahkan bahawa eksekutif Pertamina bersama pihak swasta mengutamakan import minyak dari luar negara dengan harga yang lebih tinggi berbanding membeli daripada pengeluar tempatan. Penyiasatan lanjut sedang dijalankan untuk menentukan jumlah kerugian sebenar dan memastikan semua yang terlibat dibawa ke muka pengadilan. Pejabat Peguam Negara turut menyiasat seorang taikun minyak, Riza Khalid, dalam skim rasuah berkaitan import bahan api di beberapa anak syarikat Pertamina. Riza Khalid telah lama menguasai perniagaan import minyak melalui syarikatnya Global Energy Resources dan pernah dikaitkan dengan beberapa skandal termasuk kes import minyak mentah Zatapi pada 2008 yang menyebabkan Pertamina kerugian RM65 bilion dan skandal Papa minta saham pada 2015. Namun individu ini seolah-olah kebal dan tidak pernah dikenakan tindakan undang-undang. Indonesia yang memiliki sekitar 280 juta penduduk sering berdepan dengan masalah rasuah di mana banyak aktivis mendakwa ahli parlimen serta polis antara institusi yang paling kerap dikaitkan dengan gejala tersebut. Di atas isu yang tidak berkesudahan ini, api kemarahan rakyat kembali menyala. Sejak awal Ogos 2025, jalan-jalan utama di Indonesia kembali dipenuhi suara rakyat yang marah dengan pentadbiran Indonesia. Mereka ini terdiri dari pelajar universiti hingga pekerja biasa dengan tujuan bersatu untuk menentang satu keputusan besar dari kerajaan pusat iaitu pemotongan belanjawan daerah sebanyak 25%. Langkah ini diumumkan sebagai sebahagian daripada rancangan penjimatan fiskal Presiden Prabowo Subianto tetapi kesannya dirasai di peringkat bawahan. Tanpa dana yang mencukupi, pemerintah daerah terpaksa mencari sumber kewangan baharu. Dalam keadaan ini, jalan paling mudah tetapi juga yang paling menyakitkan rakyat ialah menaikkan cukai tempatan secara mendadak. Di beberapa wilayah, cukai hartanah dan tanah melonjak sehingga 400%, malah ada laporan menyebut kenaikan ada yang mencapai 1000%. Rakyat Indonesia yang sudah pun berdepan dengan kos sara hidup yang tinggi, kini dipaksa menanggung beban tambahan yang tidak masuk akal pula. Protes yang tercetus ini bukan lagi soal peratusan cukai atau angka dalam belanjawan sahaja. Keadaan ini menggambarkan semakin jauhnya jarak antara elit politik yang menetapkan dasar dari kerusi kuasa dengan rakyat biasa yang dipaksa menanggung beban. Pada pandangan rakyat, mereka sedang menjadi mangsa kepada kelemahan dan kesilapan pentadbiran negara.
Di tengah-tengah bahagian kawasan Jawa Tengah, sebuah daerah bernama Pati tiba-tiba menjadi tumpuan nasional. Pati ialah sebuah kabupaten, boleh dikatakan setaraf daerah di Malaysia dengan lebih 1 juta penduduk di mana terkenal dengan pertanian padi, tebu dan perikanan. Selama ini, ia jarang sekali mendapat perhatian politik pusat negara ini. Namun pada Ogos 2025, ia berubah di mana daerah kecil ini bertukar menjadi pusat kemarahan rakyat. Semuanya berpunca daripada cadangan kenaikan pajak bumi dan bangunan sehingga 250%. Bagi masyarakat luar bandar yang majoritinya petani dan peniaga kecil, langkah ini bukan sahaja berat, malah hampir mustahil untuk ditanggung. Akibatnya, ribuan orang dari keluarga biasa hingga pekerja pasar telah bersatu di jalanan untuk menyuarakan ketidakpuasan. Jumlahnya sangat mengejutkan, di mana antara 85,000 hingga 100,000 orang turun berdemonstrasi, yang mana menjadikan perhimpunan ini antara yang terbesar dalam sejarah tempatan. Tekanan daripada protes ini akhirnya memaksa kerajaan daerah menarik balik cadangan kenaikan cukai tersebut. Malah, DPRD Pati membentuk jawatan kuasa khas untuk menyiasat Bupati Sudewo, tokoh yang dipersalahkan dalam krisis ini. Jika Pati menjadi pencetus kemarahan rakyat di peringkat daerah, maka di bandar besar seperti Jakarta pula menjadi pentas utama yang memperlihatkan kemarahan itu meledak. Pada 25 Ogos 2025, ribuan pelajar universiti, aktivis dan orang awam berarak menuju kompleks Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Fokus utama mereka ialah berkaitan isu elaun perumahan ahli parlimen yang mencecah RM50 juta sebulan atau sekitar RM15,000. Menariknya, jumlah ini adalah hampir 10 kali ganda daripada gaji minimum di Jakarta atau 20 kali ganda lebih tinggi daripada gaji minimum bulanan di kawasan miskin. Dan isu berkaitan elaun ini dianggap sebagai simbol jurang besar antara elit politik dengan rakyat yang bergelut membayar kos sara hidup. Selepas itu, demonstrasi itu bertukar menjadi tegang di mana polis anti rusuhan telah melepaskan gas pemedih mata dan menggunakan meriam air untuk menyuraikan peserta, manakala penunjuk perasaan membalas dengan balingan batu dan ada juga yang membakar motosikal di kawasan berhampiran parlimen. Kekacauan tersebut menyebabkan jalan utama di Senayan lumpuh sepenuhnya. Namun bagi pelajar dan aktivis, mereka menuntut perubahan yang lebih luas, termasuk penamatan politik dinasti, pengurangan pengaruh ketenteraan dalam politik dan dasar ekonomi yang lebih berpihak kepada rakyat. Di mata mereka, elaun RM50 juta hanyalah titik permulaan untuk melawan ketidakadilan yang lebih besar. Di tengah lautan manusia yang berarak di jalanan, terdapat satu simbol yang mula mencuri perhatian. Ia adalah bendera tengkorak hitam dengan lambang topi jerami yang kelihatan seakan-akan watak ikonik dari anime One Piece. Bendera ini yang asalnya disebut sebagai Jolly Roger atau bendera lanun dikibarkan tinggi sebagai lambang penentangan rakyat terhadap elit politik yang dianggap tamak. Simbol ini pertama kali muncul dalam protes pemandu lori sebelum merebak ke demonstrasi pelajar dan masyarakat umum. Ia segera menjadi ikon yang mudah difahami semua orang di mana elit politik digambarkan sebagai lanun yang merompak kekayaan rakyat, manakala rakyat sendiri mengambil peranan sebagai kru yang bangkit melawan kapten tamak di atas kapal kuasa. Kehadiran bendera ini menimbulkan reaksi berbeza dari pihak berkuasa. Ada pegawai kerajaan yang menyifatkannya sebagai tindakan provokatif yang boleh dianggap menghina negara, manakala yang lain melihatnya sekadar bentuk ekspresi kreatif generasi muda. Bahkan, sebahagian pemimpin politik mengakui ia adalah tanda jelas bahawa budaya pop kini menjadi bahasa penentangan bagi rakyat moden. Tetapi realitinya, gelombang protes yang melanda Indonesia kali ini telah membawa implikasi yang jauh lebih besar daripada isu cukai atau elaun semata-mata. Ia menunjukkan bahawa jurang kepercayaan yang semakin melebar jauh antara rakyat dengan pemerintah atasan. Bagi rakyat biasa, kenaikan cukai berlipat ganda adalah beban yang sukar ditanggung. Bagi pelajar dan aktivis pula, elaun besar untuk ahli parlimen adalah contoh ketidakadilan. Apabila dua isu ini bertemu, maka lahirlah satu naratif yang lebih berbahaya bagi pemerintah yang memaparkan gambaran bahawa elit sedang hidup dengan mewah, sementara rakyat pula dipaksa menanggung harga kesilapan dasar fiskal negara. Dan suasana bertambah buruk apabila satu insiden tragis berlaku di tengah demonstrasi di Jakarta. Afan Kurniawan, seorang penghantar makanan berusia 21 tahun, terbunuh selepas dilanggar oleh kenderaan taktikal milik pasukan Brimob semasa pihak polis cuba menyuraikan penunjuk perasaan. Rakaman video kejadian itu tular di media sosial dan mencetuskan gelombang kemarahan baru, terutamanya tindakan terhadap rakyat biasa semasa demonstrasi ini.
Polis kemudiannya memohon maaf secara terbuka dan mengumumkan bahawa 7 anggota BRIMOB telah ditahan untuk siasatan dalaman. Tetapi bagi rakyat, tragedi yang ditinggalkan bukan mudah dan kematian Afan segera dijadikan simbol baharu di mana protes ini kini bukan lagi sekadar soal ekonomi tetapi soal maruah, keadilan dan hak untuk hidup tanpa takut ditindas oleh kekuasaan. Dalam tempoh 24 jam selepas insiden tersebut, jumlah kehadiran dalam demonstrasi meningkat dengan lebih banyak kelompok masyarakat turun menyatakan solidariti. Dari sudut politik, protes ini juga menimbulkan persoalan besar terhadap kredibiliti kepimpinan Prabowo Subianto. Kritikan ini turut dikongsi oleh penganalisis politik yang melihat peranan ketenteraan semakin dominan dalam pentadbiran negara ini di samping kecenderungan kepada politik dinasti. Jika protes ini terus berlarutan lebih lama, ia sebenarnya berpotensi mengganggu kestabilan politik dalam jangka panjang. Dari sudut ekonomi pula, ketidakpuasan ini boleh mengakis keyakinan pelabur terhadap dasar fiskal kerajaan. Kenaikan cukai yang mendadak ditambah dengan suasana politik yang bergolak memberi isyarat bahawa Indonesia sedang melalui fasa ketidaktentuan. Situasi ini boleh memberi kesan terhadap reputasi Indonesia sebagai kuasa ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Yang jelas, protes yang melanda Indonesia hari ini adalah gambaran bagaimana jurang sosial dan ekonomi yang semakin jauh, terutamanya antara rakyat dan golongan atasan ataupun politik, sehingga kemarahan itu diterjemahkan di jalanan. Namun, persoalan terbesar yang masih belum terjawab, adakah gelombang ini akan reda seperti biasa atau ia bakal menjadi tsunami rakyat yang mampu mengubah arah politik dan ekonomi Indonesia untuk tahun-tahun akan datang? Banjir dan tanah runtuh di Pulau Sumatera kini memaparkan kita terhadap tahap kerosakan alam yang sangat serius. Hujan monsun yang berterusan telah menyebabkan sungai-sungai utama melimpah sehingga membawa air deras yang mana menenggelamkan kampung-kampung, kawasan pertanian dan kawasan perumahan. Kerosakan infrastruktur juga sangat meluas dengan banyak jalan raya menjadi retak atau tenggelam, ditambah lagi beberapa jambatan runtuh yang mana menghalang laluan masuk ke beberapa kawasan pedalaman. Sebahagian kampung kini hanya boleh diakses melalui udara atau jalan air, dengan pasukan penyelamat terpaksa menggunakan helikopter dan bot untuk sampai ke tempat kejadian. Lebih 1 juta orang dilaporkan telah dipindahkan akibat rumah mereka rosak teruk atau atas arahan pemindahan kecemasan. Keadaan ini lebih membimbangkan apabila banyak pusat perlindungan sementara sudah pun penuh dengan bekalan asas seperti air bersih, makanan dan ubat-ubatan agak terhad. Dalam keadaan yang semakin meruncing ini, satu persoalan penting mula timbul, iaitu bagaimana banjir kali ini boleh menjadi begitu ekstrim berbanding tahun-tahun sebelumnya. Dan jawapannya banyak berkait rapat dengan faktor cuaca yang terjadi di sini. Dalam beberapa minggu sebelum tragedi, wilayah utara dan barat Sumatera menerima jumlah hujan yang sangat luar biasa tinggi akibat dari monsun yang lebih kuat daripada biasa. Hujan yang turun berterusan tanpa memberi ruang dan masa kepada tanah untuk menyerap air yang mana seterusnya menyebabkan sungai-sungai utama melimpah lebih awal daripada jangkaan. Pada masa yang sama, kemunculan sistem ribut tropika di sekitar perairan barat Sumatera telah membawa hujan tambahan serta angin kencang sekaligus menggandakan tekanan terhadap kawasan yang sudah pun tepu dengan air ini. Gabungan monsun dan ribut tropika ini telah pun mencipta satu keadaan cuaca ekstrim yang jarang berlaku, dan dalam situasi seperti ini, banjir besar menjadi hampir mustahil untuk dielakkan. Selain dari faktor cuaca yang dijelaskan ini, amat penting juga untuk kita faham bahawa ini bukan sahaja ujian alam semula jadi, tetapi ada juga punca dari manusia yang secara sistematik telah melemahkan daya tahan kawasan terjejas. Perubahan besar terhadap alam sekitar di Sumatera selama beberapa dekad ini telah dihimpunkan dan akhirnya ia telah memburukkan lagi kesan bencana. Para pemerhati dan media antarabangsa, termasuk laporan daripada agensi yang dipercayai, telah menyebut bahawa pengurangan hutan secara besar-besaran, pembalakan tanpa kawalan serta pembukaan tanah untuk pertanian dan pelombongan merupakan antara sebab kenapa banjir dan tanah runtuh kali ini menjadi sangat dahsyat. Penebangan hutan dan aktiviti pelombongan sebenarnya telah merosakkan struktur tanah di banyak kawasan. Lapisan tanah subur yang sepatutnya menyerap air telah pun hilang, sementara akar pokok yang selama ini berfungsi untuk mengikat tanah sudah tiada lagi, yang mana seterusnya menyebabkan aliran air semula jadi terganggu sepenuhnya. Tanpa perlindungan ini, tanah menjadi longgar dan mudah runtuh apabila hujan lebat melanda. Tambahan pula, banyak projek perladangan dan pelombongan dibuka di kawasan berhampiran lereng bukit serta kawasan tadahan air
di mana tempat ini sepatutnya berfungsi sebagai penampan semula jadi ketika hujan lebat. Apabila tanah di kawasan ini digali, diratakan dan dibuka untuk tujuan komersial tanpa kawalan yang ketat atau usaha pemulihan alam sekitar, kemampuan kawasan tersebut untuk menahan dan menyerap air telah hilang sepenuhnya. Kesannya sangat jelas dalam bencana kali ini, yang mana kawasan yang pernah dianggap selamat seperti kampung, ladang, perkampungan tepi sungai kini telah menjadi antara zon paling teruk terjejas. Banjir kilat membawa bersama lumpur dan serpihan tanah, sementara runtuhan bukit telah merobohkan rumah-rumah di laluannya. Arus deras pula membawa apa sahaja yang berada di sepanjang aliran air, daripada perabot hinggalah kepada kenderaan. Semua ini menunjukkan bahawa tragedi yang berlaku mempunyai kaitan rapat dengan kerosakan alam sekitar yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. Banjir dan aliran lumpur ini menjadi gambaran kepada kawasan yang semakin hilang perlindungan semula jadinya akibat perubahan yang dilakukan manusia. Namun apa yang menjadikan keadaan ini jauh lebih parah ialah jumlah penduduk yang terperangkap ketika bencana melanda. Situasi ini banyak dikaitkan dengan kelemahan infrastruktur serta sistem amaran awal yang tidak dapat berfungsi sepenuhnya. Di banyak daerah, jaringan jalan raya yang menjadi laluan utama penduduk tidak mampu menahan tekanan air yang tiba dalam jumlah besar. Jalan retak, tebing runtuh dan jambatan putus dalam masa beberapa jam, sekaligus memutuskan terus hubungan antara kampung dan pusat bandar. Ada kawasan yang hanya bergantung kepada satu-satunya jalan masuk, dan apabila jalan itu hilang, seluruh komuniti ini terputus daripada dunia luar. Ini menyebabkan kesukaran kepada penduduk untuk keluar dan juga memberi cabaran kepada pasukan penyelamat untuk masuk. Sistem komunikasi turut terjejas teruk ketika banjir ini melanda, di mana banyak menara telekomunikasi terputus bekalan elektrik atau rosak akibat tanah runtuh, dan ini menyebabkan amaran awal tidak sampai kepada penduduk, terutama di kawasan pedalaman. Dalam beberapa laporan, ada keluarga yang hanya menyedari keadaan menjadi berbahaya apabila air sudah mula memasuki rumah mereka, yang mana pada waktu ini sudah terlalu lewat untuk berpindah dengan selamat. Selain itu, banyak sistem amaran awal banjir di Sumatera masih lagi bergantung kepada pengumuman manual atau siren lama yang tidak meliputi semua kawasan berisiko. Dengan hujan yang turun tanpa henti dan arus deras yang datang dari kawasan tinggi, masa untuk bertindak sebenarnya menjadi sangat pendek. Tanpa maklumat tepat, penduduk tidak sempat untuk merancang keluar ke tempat selamat, terutama mereka yang tinggal di kampung-kampung di sepanjang tebing sungai. Keadaan ini diburukkan lagi oleh geografi Sumatera yang penuh dengan lembah, bukit dan laluan sungai sempit. Apabila air turun dari kawasan bukit pada kelajuan tinggi, kampung di bawahnya hanya mempunyai sedikit masa untuk bersedia. Dan di dalam banyak kes, mereka yang terperangkap ialah warga emas, kanak-kanak dan keluarga yang tidak mempunyai kenderaan atau laluan alternatif untuk menyelamatkan diri. Keadaan ini jelas menunjukkan betapa seriusnya kesan gabungan antara cuaca ekstrim dan kerosakan alam sekitar, serta ditambah lagi dengan infrastruktur yang tidak cukup bersedia dalam menghadapi bencana berskala besar. Tetapi, persoalan yang lebih besar kini mula muncul. Adakah bencana ini hanya berlaku di satu wilayah atau kawasan sahaja, atau ia sebenarnya petanda kepada perubahan yang lebih besar sedang melanda seluruh dunia? Inilah yang membawa kita kepada persoalan yang lebih mendalam. Apa sebenarnya makna bencana ini untuk masa depan Asia Tenggara? Dengan perubahan cuaca yang semakin sukar diramal dan ekosistem yang semakin tertekan, kejadian di Sumatera mungkin menjadi gambaran awal kepada risiko yang boleh menimpa negara-negara jiran, termasuk Malaysia, Thailand dan Brunei. Melihat kepada keseluruhan situasi, yang jelas bencana ini bukan hanya tragedi semasa, tetapi peringatan penting tentang keperluan mendesak untuk memperkukuhkan perlindungan alam sekitar, menaik taraf infrastruktur dan memastikan sistem amaran awal benar-benar berkesan. Jika tidak, kejadian seperti ini mungkin bukan lagi episod luar biasa, tetapi realiti baru bagi seluruh Asia Tenggara. Indonesia memasuki tahun 2025 dalam suasana yang tidak begitu tenang, selari dengan keadaan ekonomi global yang semakin berhati-hati. Di peringkat antarabangsa, para pelabur kini lebih cenderung melindungi modal mereka berbanding mencari pulangan yang tinggi. Dalam keadaan seperti ini, pilihan utama mereka adalah kembali kepada dolar Amerika Syarikat. Apabila Bank Pusat Amerika Syarikat mengekalkan kadar faedah pada paras yang tinggi, aset berasaskan dolar akan menjadi lebih menarik. Lalu ini mendorong aliran modal keluar dari negara-negara membangun, termasuk Indonesia, dengan menuju pasaran yang dianggap lebih selamat. Tekanan ini semakin ketara apabila dunia masih berdepan ketidaktentuan geopolitik dan konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.
Keadaan tersebut menjadikan pelabur semakin sensitif terhadap risiko, terutamanya di negara yang bergantung kepada aliran modal asing. Di dalam negara ini pula, keadaan dalaman juga tidak banyak membantu menenangkan pasaran. Protes rakyat yang tercetus akibat tekanan kos sara hidup digabungkan dengan bencana banjir besar di beberapa wilayah utama menambahkan lagi beban kepada ekonomi dan perbelanjaan kerajaan. Walaupun faktor-faktor ini tidak serta-merta menjatuhkan nilai rupiah, ia cukup untuk meningkatkan kebimbangan pelabur. Apabila tekanan global dan isu domestik berlaku serentak, mata wang mana-mana negara termasuklah seperti rupiah biasanya akan menjadi antara yang paling awal menerima kesannya. Di atas kertas, ekonomi Indonesia sering dilihat sebagai sebuah ekonomi yang kukuh. Sebenarnya, saiz ekonomi negara ini sangat besar, sementara pasaran domestiknya pula luas dan pertumbuhan KDNK masih berada sekitar 5% setahun. Tetapi di sebalik dengan kekuatan ini, terdapat satu kelemahan struktur yang telah lama wujud dan sebenarnya sukar dihapuskan oleh mereka, iaitu kebergantungan tinggi kepada modal asing jangka pendek, khususnya pelaburan portfolio dalam pasaran saham dan bon kerajaan. Data Bank Indonesia menunjukkan bahawa pelabur asing masih memegang sebahagian besar bon kerajaan Indonesia. Pada tahun 2024 hingga awal 2025, pegangan asing dalam pasaran bon kerajaan berada sekitar 14 hingga 15%, yang mana ini adalah satu angka yang besar untuk negara membangun. Masalahnya, pelaburan jenis ini sangat sensitif kepada sentimen. Ia bukannya pelaburan kilang atau infrastruktur yang sukar dipindahkan, tetapi ia adalah wang yang boleh keluar dalam masa beberapa hari. Apabila pelabur melihat risiko meningkat, sama ada dari sudut global atau domestik, mereka tidak menunggu lama. Aset akan dijual, rupiah akan ditukar kepada dolar dan tekanan ke atas nilai mata wang pun akan bermula. Tekanan ini menjadi lebih berat apabila ia digabungkan dengan satu lagi masalah lama ekonomi Indonesia, iaitu defisit akaun semasa. Secara mudah, defisit ini bermaksud Indonesia sering membelanjakan lebih banyak dolar berbanding jumlah yang masuk ke dalam negara. Import tenaga seperti minyak dan gas masih lagi tinggi kerana pengeluaran domestik tidak mencukupi. Pada masa yang sama, Indonesia juga banyak mengimport makanan, bahan mentah industri dan barangan modal untuk menyokong pertumbuhan ekonomi. Menurut data rasmi, walaupun ekspor komoditi seperti arang batu dan nikel membantu menjana pertukaran asing, hasil ini tidak sentiasa konsisten kerana ia bergantung kepada harga global. Apabila harga komoditi turun atau permintaan global semakin melemah, aliran masuk dolar akan segera berkurangan. Pada masa yang sama, import tidak boleh dihentikan begitu sahaja dan keadaan ini mengekalkan permintaan dolar pada paras tinggi walaupun aliran masuknya semakin mengecil. Keadaan ini menjadi lebih rumit apabila mengambil kira pembayaran hutang luar negara. Sebahagian hutang kerajaan dan korporat Indonesia adalah dalam denominasi dengan dolar Amerika Syarikat. Apabila rupiah melemah, kos pembayaran hutang ini akan meningkat secara automatik. Situasi ini juga mencipta kebimbangan tambahan dalam kalangan pelabur yang mana mereka melihat risiko kegagalan pembayaran boleh meningkat. Gabungan antara aliran keluar modal portfolio dan defisit akaun semasa inilah yang mewujudkan tekanan berterusan ke atas rupiah. Walaupun ekonomi domestik masih berkembang, struktur ini menyebabkan rupiah sentiasa terdedah kepada risiko. Selagi pertumbuhan bergantung kepada wang asing yang mudah keluar dan keperluan dolar untuk import serta hutang kekal tinggi, sebarang kejutan kecil sudah cukup untuk menggoncang nilai mata wang. Selain tekanan dari luar dan kelemahan struktur ekonomi, kejatuhan rupiah juga mendedahkan satu risiko yang lebih senyap tetapi berbahaya, iaitu kesan berlapis hutang dan komitmen kewangan dalam dolar Amerika Syarikat terhadap ekonomi sebenar. Masalahnya bukan semata-mata jumlah hutang, tetapi hakikat bahawa banyak syarikat dan projek besar di Indonesia memperoleh pendapatan dalam rupiah, sedangkan sebahagian kos pembiayaan, kontrak dan obligasi kewangan mereka terikat kepada dolar. Apabila rupiah melemah secara berterusan, tekanan ini tidaklah meletup dalam bentuk krisis segera, tetapi ia berkumpul secara perlahan-lahan. Realitinya, kos operasi akan meningkat, margin keuntungan pula akan mengecil dan keupayaan syarikat untuk berkembang atau mengambil risiko baharu akan semakin terhad. Dalam jangka sederhana, keadaan ini boleh menjejaskan pelaburan, peluang pekerjaan dan pertumbuhan produktiviti walaupun angka ekonomi rasmi masih dilihat stabil. Pada masa yang sama, faktor politik dan dasar dalaman turut memainkan peranan penting dalam membentuk sentimen pasaran. Pasaran kewangan bukan sahaja menilai dari segi angka, tetapi juga membaca isyarat yang ditunjukkan oleh pemimpin. Subsidi besar untuk mengekang kos sara hidup memberi kelegaan jangka pendek kepada rakyat,
tetapi ia menimbulkan persoalan tentang tekanan fiskal jangka panjang. Dalam keadaan ekonomi global yang tidak menentu, sebarang tanda bahawa ruang fiskal semakin sempit boleh meningkatkan kebimbangan kepada pelabur. Tambahan pula, tempoh peralihan politik pasca kepimpinan Jokowi mencipta persoalan tentang hala tuju dasar ekonomi masa depan. Pelabur tidak semestinya memerlukan jawapan yang sempurna, tetapi mereka sangat sensitif terhadap ketidakpastian. Dan apabila arah dasar ini dilihat kurang jelas oleh mereka, pendekatan paling selamat bagi pelabur ialah menunggu di tepi atau mengurangkan pendedahan mereka terlebih dahulu. Apabila dilihat secara keseluruhan, kejatuhan rupiah hari ini sering mengundang perbandingan dengan krisis kewangan Asia 1998, namun konteksnya kini sangat berbeza. Indonesia kini memiliki rizab pertukaran asing yang jauh lebih kukuh, sistem perbankan yang lebih terkawal serta institusi kewangan yang lebih matang berbanding 2 dekad lalu. Kejatuhan mendadak dan tidak terkawal seperti yang berlaku pada 1998 setakat ini belum kelihatan dengan jelas. Namun, risiko hari ini bersifat lebih perlahan di mana tekanan mata wang berlaku tanpa panik besar menjadikannya kurang disedari sehingga kesannya mula dirasai dalam kos sara hidup, perniagaan dan keyakinan pelabur. Kejatuhan nilai rupiah ini tidak bermaksud Indonesia sedang runtuh, tetapi berlaku dalam sistem kewangan global yang kurang memihak kepada negara membangun. Persoalan sebenar bukannya kenapa rupiah jatuh sekarang, tetapi sama ada Indonesia mampu membina semula ekonominya yang kurang bergantung kepada modal asing dan aliran dolar yang mudah berubah. Selagi persoalan ini belum terjawab, turun naik rupiah mungkin bukan isu sementara, tetapi cabaran yang akan terus berulang setiap kali dunia berubah arah.